Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada kali ini dalam perkongsian dengan tajuk yang berkait rapat dengan pada bulan Ramadan, iaitu Ramadan dan hubungan sosial. Bagaimana kita ingin menjadi insan yang lebih empati, ya. Baik, kalau kita sebut tentang bulan Ramadan ni bulan yang penuh rahmat, ya. Bulan ini sebenarnya bulan yang banyak memberi ruang kepada kita untuk memperbaiki diri dalam pelbagai aspek sebenarnya. Okey. Jadi macam mana Ramadan pada kali ini boleh menjadikan kita insan yang lebih empati? Okey. Apakah yang kita kata empati? Kalau kita fikir, kita lihat dalam dunia pada hari ini yang serba pantas, kita kadang-kala hilang rasa peduli terhadap orang lain. Mengapa? Sebab kita hidup dengan zaman yang masing-masing fokus kepada diri masing-masing. Masing-masing ada gadget masing-masing, masing-masing ada pekerjaan yang perlu diselesaikan dengan kadar yang segera dan sebagainya. Jadi Ramadan pada kali ini bukan datang sekadar untuk kita melatih diri menahan lapar, dahaga, tetapi untuk kita menghidupkan semula hati kita supaya kita lebih memahami dan menyantuni sesama manusia. Baik, kalau kita bercakap tentang topik ini pada bulan puasa, saya nak kaitkan pada bulan-bulan yang sebelum Ramadan tiba juga. Pada hari ini kita banyak didedahkan dengan berita-berita tentang kesihatan mental. Banyak masyarakat di luar sana menghadapi tekanan hingga membawa kesan kepada kesihatan mental yang dialami di dalam keluarga, dialami di kalangan kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Jadi kita nak kongsikan tajuk ini macam mana sebenarnya Ramadan ni boleh menjadikan kita manusia yang lebih empati. Okey. Kenapa sebenarnya empati ni penting dalam hubungan sosial? Okey, kita nak tahu dulu apa itu empati. Empati dan simpati dengar macam sama tetapi maksudnya berbeza. Okey. Simpati kalau kita merasa kesian tengok orang yang menghadapi kesusahan, itu simpati. Manakala empati ni adalah kemampuan untuk kita memahami, untuk kita merasai, untuk kita meletak diri kita sebagaimana insan lain yang menghadapi kesusahan berada dalam situasi mereka. Sebagai kita contohlah, kita lihat dah saya rasa 2 tahun yang terkini lah, yang maksudnya pergolakan yang berlaku di saudara kita di Palestin tu lama. Yang terkini dalam 2 tahun yang terkini kita lihat kehidupan mereka sangat mencabar, ditekan sehingga ke hari ini masih lagi tidak mendapat kebebasan yang sewajarnya. Adakah kita hanya simpati atau empati? Itu kalau jauh, kalau kita bercakap dengan dekat. Kalau kita lihat apabila kita bekerja, apabila anak-anak kita bersekolah dan sebagainya, dalam satu kelas ada anak-anak yang mungkin kurang berkemampuan, ada anak-anak yang kita lihat kurang mendapat peluang untuk mendapat pendidikan yang selesa dan sebagainya. So banyak sebenarnya kisah-kisah masyarakat yang berlaku di sekeliling kita yang boleh membantu kita untuk kembali mempunyai empati yang tinggi. Okey. Jadi krisis empati kita pada hari ini ni, bila kita hidup dalam dunia yang serba maju, hidup dalam dunia serba AI dan sebagainya, dia kadang-kadang memberi cabaran pada kita untuk kurang merasa empati. Sebab apa? Kita sibuk, sibuk dengan hal kita sibuk dengan teknologi kita sibuk dengan media sosial kita. Jadi menyebabkan kita mengasingkan diri kita dengan masyarakat di luar sana. Kita lebih banyak berinteraksi dengan skrin, kita lebih banyak berinteraksi dengan follower, kita lebih banyak berinteraksi dalam live, compact kita berinteraksi dengan ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi apa kesan apabila kurang empati? Hubungan semakin renggang, konflik dia mudah berlaku. Sebab apa? Kita tidak berkomunikasi. Sebab apa? Kita banyak terpengaruh dengan paparan-paparan yang ada di media sosial. Jadi kita secara tak langsung telah membuka ruang berlakunya renggang hubungan apabila kita kurang tempoh atau kurang masa yang berkualiti untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi masyarakat juga kadang-kadang boleh menyebabkan rasa hilang kebersamaan sebab masing-masing. Okey. Komunikasi dalam grup WhatsApp saja, contoh komunikasi dalam grup Facebook saja, komunikasi dalam Telegram sahaja. Jadi tidak berlaku lagi pertemuan secara bersemuka. Kita kurang rasa kebersamaan sebab respon dalam WhatsApp sajalah.
Kan? Bila respon dalam WhatsApp ni kadang-kadang intonasi yang kita baca juga berbeza. Jadi perasaan tu sebenarnya tidak sampai seperti mana kita berjumpa orang secara realiti. Kalau kita lihat tanpa empati, kita hanya hidup berdekatan secara fizikal tetapi berjauhan secara hati. Okay. Kalau kita throwback balik semula kehidupan kita 10-20 tahun yang lepas, zaman dulu-dulu kalau kita berbuka puasa, especially di kampung, dan saya percaya di bandar pun berlaku juga. Bila nak berbuka puasa, kita sering bertukar juadah. Kan? Itu seronok. Dengan jiran-jiran kita sering bertukar juadah. Adakah hari ini kita masih melakukan perkara yang sama? Lagi-lagi bila kita duduk dalam kejiranan taman, kadang-kadang yelah waktu kerja tak sama, kita jarang-jarang sekali bersemuka. Kalau jumpa pun senyum saja, say hi, dia keluar pintu, kita masuk pintu, kan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya telah memberi jurang. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan rasa empati itu? Jadi bagaimana Ramadan pada kali ini kita nak bantu diri kita untuk kembali membina empati? Okay. Puasa ni unik. Sebab apa? Puasa ni melatih kita merasa lapar. Tetapi bila kita lapar, kita faham perasaan orang yang kekurangan. Sebenarnya latihan yang kita lalui sepanjang bulan puasa ni, dia secara tak langsung membantu kita membina rasa empati. Kita merasa bahawa kita sangat lapar tapi kita tak boleh makan kerana tuntutan untuk kita melengkapkan puasa kita. Jadi di situ kita boleh merasa bagaimana umat Islam di seluruh dunia yang mungkin pada kali ini, pada sekarang, situasi sekarang kurang makanan, masih berada dalam peperangan, masih menghadapi orang kata kebuluran dan sebagainya. So itu boleh melatih kita untuk membuat refleksi sepanjang kita menahan lapar. Dan ibadah berjemaah juga, solat tarawih, berbuka puasa, dia bukan setakat melatih kita untuk dekat kepada Yang Maha Pencipta, malah dia membantu untuk menguatkan ukhuwah. Sebab apa? Bila kita buka puasa ni, iftar bersama-sama kan, di masjid, di surau, kan? Ramai orang infak, kita makan bersama-sama dengan orang yang mungkin kita baru kenal bila kita datang ke masjid dan sebagainya. Jadi ini ruang untuk kita mewujudkan rasa empati dan membina ukhuwah. Dan satu lagi, ia juga boleh membina kesabaran kita. Bila kita berterawih sama-sama, kadang-kala mungkin kita rasa macam rasa malas nak terawih sampai ke yang panjang sedikit itu buat separuh. Dia boleh melatih diri kita juga untuk merasa empati. And then sedekah dan zakat, dia bukan setakat kita berkongsi rezeki, tapi sebenarnya Ramadan ni dia memberi ruang kepada kita untuk membentuk empati, merasa bagaimana kesusahan yang orang lain lapar. Bukan setakat dahaga, tetapi lebih kepada ritual dan latihan jiwa kita. Kita memberi, berkongsi rezeki. Dan saya masih ingat perkongsian ustaz-ustazah saya suatu ketika dulu, bila kita berkongsi rezeki, sebenarnya dalam dompet kita ni bukan rezeki kita. Yang kita berikan, balance itu sebenarnya rezeki kita. Jadi sebenarnya dalam dompet ni, rezeki orang lain ada sama dengan rezeki kita. Bila kita dah keluarkan, yang kita lebih tinggal itu, yang itulah sebenarnya untuk kita. Okay? Jadi sebenarnya dalam bulan puasa ini, bila kita banyak berkongsi rezeki, bila kita banyak infak, kita bukan sahaja mengutamakan kebersamaan. Malah kita pun melatih jiwa kita untuk mengenal pencipta kita. Kerana rezeki ini datang daripadanya dan dikongsikan secara bersama. Baik, bila kita sebut Ramadan, kita tahu kita akan fikir berbuka. Bila sebut Ramadan, kita fikir, nanti ada bazar kan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam konsep ini, bila sebut berbuka, bazar, dia sebenarnya mengutamakan kebersamaan, dan sekiranya kita gunakan dengan cara yang betul, dia boleh mengeratkan hubungan kita sesama keluarga, jiran juga. Okay? Jadi kita bukan setakat berkongsi juadah, kita pergi bazar bersama-sama, kita berbuka puasa bersama-sama. Jadi ini semua adalah ruang untuk kita membina empati dengan lebih baik pada bulan Ramadan. Okay? Ramadan bukan sahaja mengajar kita untuk merasa kebahagiaan, tapi kita juga merasa untuk faham apa yang orang lain lalui. Baik. Bagaimana sebenarnya amalan di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ni boleh membantu kita meningkatkan rasa empati kita? Okey. Yang pertama adalah dengan mendengar dengan hati. Okey, inilah
bulan puasa yang kita ada, apabila kawan-kawan datang bercerita masalah dengan kita, kita boleh menjadikan ia sebagai satu latihan untuk kita mendengar dengan baik tanpa menghukum. Okey. Kita ada 12 bulan dalam satu tahun, tapi hanya ada 1 bulan sahaja yang kita berpuasa, iaitu kita melalui fasa bulan Ramadan. Jadi, langkah praktikal apabila kita mendengar cerita kawan, kita cuba untuk mendengar tanpa menghakimi mereka. Dan kita cuba mengurangkan rasa sibuk untuk kita menyampuk, bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya. Dan yang seterusnya, bagaimana cara kita nak melatih diri kita. Kita boleh fokus pada ibadah secara individu dan juga ibadah secara sosial. Apa maksud ibadah secara sosial? Sebagai contoh sekarang banyak dah grup-grup tadarus. Kan challenge one day one juzuk for example. Jadi kalau 30 hari kita letak sasaran untuk kita capai 30 juzuk. So ini semua adalah antara latihan yang boleh kita membantu meningkatkan rasa empati. Apa kaitan nak baca Al-Quran dengan rasa empati? Okey. Bila kita dah ada dalam grup WhatsApp ataupun grup one day one juzuk ni, okey. Kita akan update antara satu sama lain, hari ni berapa juzuk dah yang kita baca, esok berapa juzuk dah yang kita baca. Jadi kita boleh melatih diri kita agar tidak merasa aku cepatlah baca, kenapa dia lambat. Dia melatih kita. Kita letak tanpa kita merasa riak. Di situ, okey. Dan seterusnya latihan empathy challenge. Macam mana kita nak buat latihan empathy challenge ni? Setiap hari kita boleh lakukan satu kebaikan kepada orang lain. Tidak semestinya kita memberi wang. Senyuman juga adalah kebaikan. Menghantar mesej doa juga adalah kebaikan. Belanja buka puasa juga ada kebaikan. Sebenarnya ada banyak sangat kebaikan yang kita boleh cuba challenge diri kita, satu hari satu kebaikan ataupun empathy challenge. Okay? Dan yang seterusnya, kita boleh juga gunakan teknologi pada hari ini untuk kebaikan dengan cara kita sebarkan mesej-mesej positif. Kita tak kongsi dah lah gosip-gosip artis. Kita puasa kejap bulan puasa ni untuk kita tak bercakap tentang artis, tapi kita share mesej-mesej positif. Kita share tazkirah. Kita share infografik yang memberi kebaikan sepanjang bulan puasa. Ini semua contoh-contoh praktikal yang kita boleh cuba lakukan sepanjang bulan puasa. Okey. Daripada kita sibuk ambil gambar makanan macam contoh kita bila buka puasa, iftar ramai-ramai ni, satu pejabat terujalah kita makan macam-macam di hotel dan sebagainya. Kita pun ramai nak update dekat media sosial dan sebagainya. Why not kita ambil masa untuk kita hantar makanan pula kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi kalau kita nak buat iftar sama-sama dengan rakan sekerja dan sebagainya, why not kita iftar bersama dengan mungkin rumah kebajikan dan sebagainya. Ini satu juga boleh memberi latihan kepada kita lah. Kalau kita iftar di rumah dengan keluarga, why not 1 jam sebelum berbuka tu kita kongsi juadah, kan? Jadi ini antara contoh-contoh praktikal lah yang kita boleh cuba melatih diri kita sepanjang bulan puasa, bagaimana kita nak membina empati dengan lebih baik sepanjang bulan puasa ini. Okey. Jadi sebelum saya tutup perkongsian pada saya pada kali ini, Ramadan sebenarnya bukan sekadar ibadah yang kita panggil secara ritual, tetapi dia juga adalah peluang untuk kita hidup dengan hati yang lebih peduli, dengan hati yang lebih empati, dengan hati yang lebih merasa mengasihani orang lain. Jadi marilah kita sama-sama menjadikan bulan puasa ini ataupun bulan Ramadan pada kali ini sebagai satu titik perubahan buat diri kita. Kalau sebelum ni kita rasa kita kurang merasa empati, kita banyak menghukum orang lain, kita challenge diri kita sepanjang bulan puasa melalui empty challenge. Satu hari satu kebaikan. Daripada hanya berpuasa, kita boleh menjadikan diri kita insan yang lebih empati. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Saya ucapkan selamat berpuasa dan semoga puasa kita pada hari ini diberi keberkatan dan melatih diri kita untuk menjadi insan yang lebih empati.